Geng, kau dah ada t-shirt Jan Rockers ke belum? Ni t-shirt Jan Rockers. Saya suka mewar-warkan. T-shirt ni tak ada kat TikTok TikTok tu semua saya tak rompak. Ni, t-shirt Jan Rockers. Saiz M, cun melecun. Inilah inspirasi perjalanan saya ajak Melissa sebagai seorang rockers. Perjalanan rockers ajak Melissa. Tengok tanda tangan saya pun ada sini. Saya punya trademark semua ada kat sini. Belakang ni simple je. Perjalanan rockers. Macam saya pakai ni, ni saya dah pakai dah ni, contoh ni dah ada dah ni. Lepas tu saya nak adaptasikan satu t-shirt baik punya, nak unboxing ni. T-shirt di mana suatu kisah yang terjadi dahulu kala, malaikat maut telah diharamkan oleh kerajaan kerana ajak telah mengukat itik serati hidup-hidup di atas pedas. Kenapa kau ukat itik serati di atas pedas? Kau ingat Ozzy Osbourne ke apa? Astaghfirullahaladzim, kata Jijo selaku ketua kumpulan Rimba Bara. Maka terkejutlah Annie Matbiah yang sekarang sedang busy mencari Aduh Jamilah. Okey. Jadi ini satu t-shirt yang saya adaptasikan. Ini tak ada kat TikTok Shop, tak ada kat Shopee. Nak beli direct dengan saya. T-shirt apa? Surprise. Yang ni memang branding saya. Nampak tak? Saya buka satu-satu. Ajak Melissa. Saya belum tengok lagi ni, kita sama-sama tengok. Wah, ajak Melissa. Woi, kesianlah itik tu. Tengok tanda tangan saya pun ada. Inilah saya punya branding trademark saya. Selain daripada brother, biskut-biskut nasi-nasi tak ada ke brother? Yang tu saya buat t-shirt lain. Yang ni ajak Melissa kau kat itik. Tak ada nampak nak aksi nak mengokak, ganeh sangat. Dia macam ni je. Sebenarnya sayang ni, dia sayang kat itik dia. Lepas tu belakang dia cuma tulisan, woi, kesianlah itik tu. Okey, saya cuba try pakai. Saya pakai. Nampak tak? Inilah saya punya t-shirt yang saya adaptasikan. Di mana kenangan saya, malaikat maut telah diharamkan oleh kerajaan kerana ajak telah mengangkat itik serati hidup di atas pentas. Okay. Harga dia RM70 je, sekali harga post, so sangat murah. Tak ada di TikTok Shop, tak ada di Shopee. Nak beli direct. Wasabi saya terus. Ada nombor saya, merata bersepah-sepah nombor saya. Kalau 70, 78 tu nombor saya lah tu. Dapatkan t-shirt, ajak kokak itik. Dia tak kokak, dia sayang. Dia sayang itik. Dah hisap dah sekarang ni, ajak dah hisap. Ini silk screen tau. Dia bukan DTF, silk screen. Pakai pun sejuk. Kain dia pun berkualiti, tebal. Biasalah cotton. Mak Rock legend memang dia pakai kain cotton kan. So, boleh dapatkan. Dapatkan dengan segera. Harga murmur. Untuk pengeluaran pertama ni, harga boleh bincang. Wasabi je saya. Kita boleh ejah mengejah. Sebab direct dengan saya ni. Pakai wasabi je. Jadi, kita boleh dibincang harga. Saya bagi diskaun. Beli selai, beli 2 lai saya bagi lagi diskaun. Beli 3 lai lagi ada diskaun. Dapatkan t-shirt. Ajak telah mengkukat itik serati hidup-hidup di atas pentas.